Assalamualaikum dan salam madani. Saya Cikgu Siti Kausum binti Muhammad Daud daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Jitera. Pelajaran kita pada hari ini melibatkan tajuk 8.2 lokus dalam dua dimensi, berfokuskan kepada soalan penyelesaian masalah. Mari kita sama-sama membaca soalan. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah bulatan berpusat di O yang dilukis pada grid segi empat sama bersisi 1 unit. POQ dan ROS ialah diameter bulatan itu. V dan W ialah dua titik yang bergerak di dalam bulatan itu. So kita refer, apabila kita membaca POQ, kita pastikan garis yang kita baca ada pada rajah, dan yang kedua ROS. So ROS ada pada rajah yang diberi. V dan W ialah dua titik yang bergerak di dalam bulatan itu, bermaksud lokus yang kita nak cari adalah lokus V dan lokus W. Pada rajah itu, lukis lokus V pada titik lokus bagi titik V yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 4 unit dari titik P. Jadi apabila kita membaca, kita dapat kenal pasti lokusnya jaraknya sentiasa 4 unit daripada titik P. 4 unit daripada satu titik P berbentuk bulatan. Lokus yang kedua, lokus titik W yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 2 unit dari garis PQ. So PQ adalah garis di sini, 2 unit bermaksud dia berbentuk garis selari. Berdasarkan soalan, maka kita lukiskan sebagaimana kehendak soalan. Yang pertama, apabila kita membaca, kita dah faham keadaannya, jarak dia daripada sentiasa 4 unit daripada titik P, bermaksud dia sentiasa 4 unit dari titik P. So, ini sebab grid segi 4 bersisi 1 unit, jadi jaraknya 4 unit. Dengan menggunakan alatan yang sesuai, iaitu jangka lukis, kita buka bukaan kita, saiznya 4 unit. Berdasarkan rajah, maka bucu garis pada pensel itulah lokus kita yang membentuk satu lengkok. Yang kedua, titik W yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 2 unit dari garis PQ, dan kita dah faham apabila jaraknya sentiasa 2 unit dari garis PQ, maka kita dapat garis selari. Oleh sebab PQ ni ialah diameter di tengah-tengah bulatan, maka garis selari kita dapat di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Jadi apabila lokus V dan W telah dilukis, kita akan dapat dua persilangan pada rajah. Tandakan persilangan yang dapat, maka kita seterusnya menyelesaikan kehendak soalan yang ketiga. Jadi kesimpulannya untuk soalan ini, kita akan dapat rajah sebagaimana yang terhasil. Kita ada lokus V, kita ada lokus W, dan kita ada dua titik persilangan hasil daripada kedua-dua lokus. Selesai untuk soalan ini. Sekian, terima kasih.